Bolehkah kita makan daging kalau kita sedih masa dia sembelih haiwan itu? Boleh. Ada orang kata haram, tak betul. Kita jenis kasih sayang haiwan, faham? Ada orang kan? Dia ni kalau orang semua dia masuk korban, dia tak boleh tengok. Pasal apa? Dia kesian. Atau orang nak sembelih ayam, dia tak mau tengok, dia kesian. Orang yang kesian tengok binatang disembelih, boleh tak makan? Boleh. Okey? Sebab ada orang yang dia takut tengok darah banyak. Faham? Dia hilang takut bila tengok masuk dalam kuali. Faham? Dah jadi gulai, dia tak takut dah. Faham? Ramai orang lagu tu, betul tak? Jadi hukumnya boleh makan. Kenapa? Kerana manusia ni kadang-kadang berlainan. Ada yang dia boleh tengok darah banyak, ada orang tak boleh. Ada orang berani dengan kemalangan, ada orang tak berani. Ada orang geli dengan cicak. Ada. Padahal dia ayam dia geli dengan cicak. Faham tak ni? Nampak tak? Silat gayung 3 tali pinggang, dia tak boleh dengan cicak. Faham? Tapi anak dia boleh. Hak dia 4 tahun main gitu cicak. Faham? Dia tak sama. Okey? Soalan seterusnya.